Kereta ni paling mantap kalau awak nak cornering dekat Genting. SL5 pun boleh masuk gaung tau. Inilah dia Suzuki Swift Sport. Suzuki Sport ni dia pakai enjin 1.4 K14C booster jet turbo. Yang ni version auto. Jadi dia ada 6 speed. Top speed dia 210 km/h. 0 ke 100 dia dalam 7.9 saat. Top dengan 230 Nm dan 138 horsepower. Yang Anti paling suka berat dia ni 970 kg je. Lagi ringan dari Myvi sebab dia pakai platform hardtech Suzuki. Tapi ringan tu taklah bermaksud macam Tim Milo. Maksudnya confirm Anti boleh tapau FL5 dekat Genting. Luar dia ni memang sporty habis dengan colour kuning highlighter ni lagi. Tengok ni, dia ada diffuser depan belakang, side skirt, semua carbon. Tapi finishing je lah, bukan carbon betul pun. Untuk grill, dia pakai honeycomb grill. Rim, dia pakai 16 inci alloy. Macam Myvi kan? Dan dia pakai dual exhaust. Satu lagi Anti suka, door handle pintu belakang ni. Dia blend dengan body, dah nampak macam 3-door dah ni. Tengok ni dia siap ada pedal shifter lagi kalau awak rasa tak cukup sport. Dalam, dia pakai semi bucket seat, 5-seater. Dia pakai red stitching dekat seat dan red trimming dekat interior. Infotainment dia 6 inci Panasonic, siap ada Dolby Audio lagi. Tapi charger dia ada satu, USB-A pula tu. Nasiblah ada pencucur rokok ni. Dekat meter ni awak boleh tengok dia ada fuel consumption, dia ada 0 ke 100, dia ada motion, dia ada torque dan power, dia ada accelerate dan braking, dan dia ada untuk turbo juga. Tengok ni, dia pakai pedal sport lagi. Kereta ni walaupun kecil ada 360 kamera tau. Jadi harga dia berapa? 108,000 je. Jadi bila nak main corner dekat Genting dengan Anti ni? Kalau dah tahu bila, jom jumpa Anti di Prime Wheel Subang Jaya.